Alhamdulillah, hari ni nak pergi post macam biasa. Kita dapat order 2 buku juga. Inilah 2 buku yang memang hot sale daripada Tizaza. Dia daripada Kelang. Dia order buku nak jadi pakar jahitan dan juga buku pandai jahit pakaian lelaki. Dalam buku nak jadi pakar jahitan ni adalah koleksi pola pakaian tradisional dan moden. Kita ada lebih 35 pola pakaian. Kita ada pola baju kurung tradisional, kain susun tepi, kurung pahang, kurung pesak gantung, kurung riau berdat, kurung Brunei, kurung Masuri, kurung Kedah, mini kurung, kurung moden, kurung fishtail, kurung modern princess, baju baby doll, baju peplum, blouse muslimah, kebarung, kebaya klepit, kebaya princess cut, jubah airline, jubah princess cut, jubah abaya moden, kain airline, kain duyun, kain lipat batik, kain plit belakang, kain susun belakang, kain potong 6, kain potong 8, kain kembang payung, seluar getah semua untuk dewasa, seluar palazzo, seluar slack, kurta Johor, baju Melayu tradisional. Dan kita ada juga bonus iaitu formula buat leher, formula buat pesak gantung, formula buat pesak riau dan juga formula pangkal lengan. Dalam buku pandai jahit pakaian lelaki pula, kita ada lebih 20 pola pakaian. Kita ada pola baju Melayu tradisional, baju Melayu serampa pesak, baju Melayu moden, kurta moden, kurung kurta Punjabi, kurung Punjabi butang depan, baju raihan, baju tidur piyama, kemeja formal, kemeja collar continental, kemeja untuk perut buncit, kemeja tunik, kemeja atau t-shirt lengan raglan, jubah labu lengan panjang, jubah abang sado lengan pendek, jubah pesak, t-shirt collar bulat, jaket smart casual, seluar slack slim fit, seluar potongan jeans. Dan kita juga ada banyak bonus dalam ni iaitu dasar lengan kemeja dan dasar lengan panjang formula untuk poket baju Melayu dan juga bahagian seluar. Kita ada banyak sangat formula buat collar. Macam-macam collar ada dalam ni dan juga bonus cara jahit baju Melayu cekak musang. Jika anda nak dapatkan 2 buku iaitu buku nak jadi pakar jahitan dan juga pandai jahit pakaian lelaki, tak kiralah anda ni newbie ke, anda ni adalah seorang tailor dan nak belajar lebih banyak lagi pattern pakaian, boleh dapatkan 2 buku ni. Sebab apa? Dalam buku ni sangat lengkap. Kita ajarkan daripada asas cara mengukur, cara buat pola, cara potong kain dan juga cara jahit sampai siap. Klik saja link di bio.